Bagi dia nampak bulat. Nampak dua bulat kat sana. Macam tu. Yang ni sana. Macam tu. Cantik. Yang tu pergi sana sikit. Memastikan telefon bimbit berada dalam mod senyap atau dimatikan sebarang gangguan sepanjang pementasan berlangsung. Yang berusaha Profesor Maja Surveyor Dr. Muhammad Azan Zaidi yang menjalankan tugas Timbalan Rektor Hal Ehwal. Ikan pelata si ikan para, ikan geraba putih sisiknya, tak pandai kata-kata sebarang, belahlah dada lihat isinya. Alah tipang, 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 alah saya, alah bedam, bedam, bedam. Rancu dengan ikan anda. Dari ke kota-kota, dapat biji doyan jamak. Dari ke kota-kota, dapat sebiji doyan jamak. Disangkakan ayam dan Waktu berkata, biarlah berkata. Buat apa pula dah, oi? Nasi goreng seafood. Lagi ada yang makan lagi nasi goreng tu lagi. Dah kau sebut nak daging, ayam, sudang, sotong. Aku kata nak beli. Aduh, botok kepala aku lagu ni. Cakap lain buat macam lain. Budak-budak band ni pun lah pagi-pagi buta dah nyanyi apa kau? Biasalah pagi-pagi kan elok je rezeki. Rezeki apa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, sok. Main duduk. Pagi-pagi buta dah bawa kelak dekat singa ni. Biasalah. Oh, bapak dia boleh main gitar. Anak dulu jaga kat singa tau. Oh, lagu tu pula dah. Oi, Mat. Ni, amai lah kat bini hang ni jaga tang tu buat apa? Saya. Bangun. Dengan persatuan dia tu. Bukan yang dapat edah pun. Kalau mak menang pun, mak tak buat apa-apa pun dah. Yang mak buat untuk orang lah. Macam tahun baru tu je lah kerja mak. Mak ni, Fatimah nak cakap sikit. Apa? Ingat sikit rumah tu. Kubur dah manggil dah lah.
Ambil betul nama Yahya ni perempuan ni. Oh. Kau tak dengar tu ni je kat belakang tu je. Ni. Makan pun. Wayang ah. Oh, dah baru sekali lah Daud buat. Oh, cakap lah sabar. Ni. Punya mingatnya. Punya ya Allah. Daud, aku rasa dia kata kat kau dah. Aku tak tahu tu kau. Dia tak tahu aku dengar dia kata kat hang ngangor apa. Ada aku datang ni lah dia tahu. Let's go! Aku ni takut Fatimah, aku takut. Aku takut perkara yang lama berulang pada kau. Kau tahu kan macam mana? Hidup aku yang senang jadi susah sebab bapa kau. Aku ni korban segala-galanya. Aku ikatkan untuk besarkan korang. Sanggup aku tak makan nasi untuk besarkan korang berdua. Dia tu sikit pun tak beri nafkah ke aku untuk besarkan korang. Nak tak kau fikir? Pertama